Inilah tempat kita. Dulu Pak Tip, Cik Awang, Abang Syed, kat sinilah tempat kami agihkan makanan untuk gelandangan tu. Ada beg tanya aku. Jangan lupa import apa daging kupat ayam masak kicap pula. Menu baru. Tapi legasi dia ni, pemberian makanan percuma ni, kita mula lebih awal daripada tu. Atas nama lain juga sebelum tu. Nama dia Food Not Bomb. Pulau Pinang. Kita masak dekat nombor 8 Jalan Perangin, SOS nama tempat tu. Kita agih lah Chow Roaster, kemudian pindah ke Masjid Kapitan Keling, lepas tu Lebuh Aceh. Okey, malam ni kita nak santuni kumpulan gelandangan Kotor Rayau, Mak Rempik ke, pakcik, makcik apa kita jemput yang kutip sampah ke apa, kita bagi kat mereka. Nak roti? Tengok ni video kita 10 tahun lepas, ingat. Lama-lama dah. Ha? Lama dah. Ha? Oh ini kan tu. Arwah Ustaz Fazli pun dah meninggal dah. Ni. Meninggal dah, tak ada dah. Mai dah, ustaz-ustaz kita dah ni, kawan-kawan kita dah meninggal pun ramai juga kami pun. Kucing ni gemuk macam mana Macam mana dia gemuk duduk dah sini sikok-sikok ni. Kebusungan. Okey. Kita kena buat Syed, lepas ni kena buat makanan kucing kau, Syed. Kena prepare makanan kucing. Tengok boleh. Boleh pakcik tu. Berapa orang? Nak bagi roti. Berapa orang awak? Kita jumpa driver, tanya mereka berapa orang pekerja ikut dia. Dia kata 5 orang, kita bagi lah. Sebab mereka kena pakai sarung tangan. Mereka nak ambil kita makanan tak bawa tangan tak bersih kan, tak syok kan. Kita beritahu driver mereka, kita tinggal itu saja. Hari ni kami tengah buat kebun. Kami tengah sayok lah apa dah. Mana tu? Belah Mantapau. Kebun kita ni, tengok dalam setahun ni kami tengah kebun sayok. Kita akan gunakan hasil kebun kita ni, kita akan masak untuk serve sini Pandai dah. Dulu ada sahabat kita, tim yang menggelarkan diri kumpulan mereka tu, Syarikat Mahasiswa. Mereka buat tu program bertuhan di jalanan. Mereka bagi agih makanan kat sini juga. Yes. Ada lift tu kan? Loh. Baik, masuk. Sudah sampai gelap lampu tak nyala. Atas ni bukan main. Jom. Kita lihat kalau setiap malam tambah bulan Ramadan ni kita tengok selalu ramai lah. Tapi malam ni ada pengurangan. Memang tak ada langsung ada pengurangan. Mungkin pihak berkuasa telah jalankan operasi ataupun ambil tindakan kepada kumpulan-kumpulan ni. Kadang-kadang betul lah kita tak salahkan tindakan pihak berkuasa, sebab tu adalah tu SOP ataupun tugasan mereka lah dalam memastikan bandar kita ni bersih, dalam memastikan bandar kita ni tak nampak teruk. Dengar ya? Okey. Jom. Itu lah. Ini yang kena teman. Begini ya. Roti dia. Ayak. Apa roti lah habis bagi seorang satu. Ini nasi kandak.
Sayang lah. Bila nasi kandak ni dibuang macam tu saja. Benda ni tak boleh buat apa. Jadi macam kami ni duk buat baja organik ni, kita ambil benda ni dah, kita boleh proses buat baja. Tapi ni sayang, bila kita tengok ni satu pembaziran. Kenapa kita tengok contoh lagi? Bihun apa muai ni apa semua, kuih-kuih semua. Benda ni kalau mereka tak makan, dia akan rosak lah. Kalau mereka makan pun, kita khawatir benda ni akan bagi sakit perut. Pasal benda ni biasa dah akan basi baru kan. Jadi kita ambil ni, kita akan bungkus, kita akan buat kompos lah. Kita akan gunakan balik, kita buat baja lah. Kita akan buh kat sayur kita. Kami pesan sekali lagi kepada mana NGO, NGI yang mungkin memang bagus. Kita nak buat hasrat niat baik kita ni. Kita nak bantu kumpulan terpinggir susah ni semua. Tapi bila main bulan Ramadan, seperti kami kata, akan berlakunya lambakan makanan. Kita tengok seperti tadi. Kalau kita simpati sekalipun, kita kena pick up tentang makanan yang dibazirkan. Jadi kami galak jadi makanan tahan lama tu. Apa makanan tahan lama tu? Contoh kita kata roti lah. Roti boleh simpan. Kalau nak makan sekalipun pergi makanan berat boleh. Waktu tengah hari. Ataupun waktu petang sikit, dekat makan malam. Tu boleh lagi. Tengah malam jangan pergi. Waktu tu lepas lapak orang nak makan malam macam kita lah, makan tengah hari dengan makan petang kan, makan malam. Tapi jangan pergi waktu malam. Waktu malam orang nak rehat, orang makan ringan. Selalu kalau pagi tu kes sebelum ni kita nampak kes mereka makan. Kita kawan dengan kalangan kita tahulah yang masuk hospital sebab keracunan makanan. Kita tak mahu lagu tu. Ini pun tengok siapa tak tahu. Yang uncle ni kata mereka letak-letak ni pun siapa nak makan. Dengan banyak ini. Dengan kuah lagi. Ini makan satu geng. 4-5 orang. Kita ada kebun, kita tanam sayur. So buat kompos dan pakai di kebun. Ya, sisa makanan ni orang nak buang, kita kumpul, kita buat ni. Angkat duk mana? Ini sisa makanan yang kita minta izin lah pada gelandangan yang jaga tempat tu kan. Yang tak ada sepa ni. Dia tengok pada tadi lagi makanan tok terbiak ni tu. Kita ambil, kita akan gunakan balik lah. Kalau kita tengok ni, kita akan letak kat kompos kita tanam sayur. Pada sayur tu kita masak bagi kat depan balik.